Luahan anak ketiga Abi Abadi dan Norman Hakim. Pula jadi perhatian. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Anak ketiga kepada selebriti terkenal Abi Abadi dan Norman Hakim, iaitu Maria Danisha Hakim pula jadi perhatian. Ini selepas dia berkongsi satu luahan hati di TikTok tentang apa yang dilaluinya dan menyimpan perasaan itu seorang diri. Hati yang diam simpan semuanya sendiri, takut jadi beban. Asyik cuba lagi dan lagi tanpa orang nampak, katanya. Tunggu ada yang perasan usaha tu, tapi bila masa tu akhirnya tiba, perhatian pergi ke tempat lain. Ia tetap layak untuk dilihat, dirasai, dan dihargai, katanya. Sebelum ini, Maria Danisha telah mencipta pelbagai kejayaan. Membanggakan apabila mencatat keputusan cemerlang dalam akademik. Dia turut merangkul beberapa anugerah termasuk bagi subjek utama. Selain itu, remaja berusia 18 tahun itu turut menerima anugerah prestasi keseluruhan terbaik, anugerah kepimpinan Answer serta anugerah valedictorian. Ini membuktikan dirinya seimbang dari segi akademik dan kepimpinan. Luahan tersebut akhirnya mendapat perhatian ramai yang tampil memberikan sokongan serta kata-kata semangat. Ramai bersetuju bahawa usaha yang dilakukan secara senyap tetap layak untuk dihargai.